Itulah all in all, seperti yang saya nyatakan tadi, di mana Nurul Izzah. Welcome Nurul Izzah. Kalau Nurul Izzah nak masuk parti bersama. Kan tuan-tuan setuju tak kalau Nurul Izzah masuk parti bersama? Cuba komen. Siapa setuju Nurul Izzah masuk parti bersama, tulis setuju. Siapa tak setuju, tulis tak setuju. Okey, komen sekarang. Kan, no, yes, no. Okey, cinta lama tu, oh, no way, tak nak, tak setuju, tidak, tak setuju, tak mau Izzah. Welcome. Setuju, no, tak setuju. Oh, ramai tidak setuju, no, tak, no, tidak. Saya boleh buat poll lah sini tuan-tuan ni. Saya tak boleh buat poll kot. Saya boleh buat poll. Sekejap, saya check poll. Tuan-tuan, kebertanggungjawatan timbalan presiden ni sangat besar apabila ramai di kalangan pimpinan-pimpinan, bekas-bekas pimpinan, bekas adun, cabang-cabang yang telah meletak jawatan dan menyertai parti bersama dalam keadaan PKR menjadi kerajaan. Dia berbeza dengan Parti Bersatu umpamanya, kan. Parti Bersatu dahulu masa dia jadi kerajaan, berbondong-bondong orang menyertai Bersatu. The moment dia keluar dah tak jadi kerajaan, sekarang ni ramai pula keluar daripada Bersatu. Ada kebanyakannya masuk PKR. Yang itu kita tak pelik lah, sebab tak ada jadi kerajaan, dia tak pegang jawatan, maka kita tak pelik. Tetapi bila dalam PKR dia memegang jawatan, dia jadi kerajaan, dia yang berkuasa, dia yang ada segala-galanya, semua ni tiba-tiba keluar dan meletak jawatan. Okeylah, mungkin ada yang kata, alang, kau keluar Iswardi sebab kau tak ada apa-apa, kau tak ditawarkan apa-apa, kau kecewa sebab itu kau keluar. Okey, tapi bagaimana pula yang memegang jawatan ketua cabang, yang memegang jawatan timbalan ketua cabang, yang memegang jawatan AJK, yang bekas adun dan sebagainya? Yang itu bagaimana? Dan saya boleh sahkan tuan-tuan, ada beberapa lagi pimpinan PKR, pimpinan bukan bekas ke apa ke, yang datang berjumpa dengan saya, dan menyatakan hasrat untuk menyertai parti bersama. Cuma mereka tidak boleh menyertai kerana mereka kena bayar 10 juta. Saya kata tak apalah, tak payahlah menyertai dahulu. Dan you be surprised, ada di antara mereka ni bukan penyokong Rafizi pun. Tetapi dia tak sokong Rafizi, tetapi dia tidaklah pro. Maknanya dia bukan benci Rafizi, tapi dia tak sokong Rafizi. Let me rephrase that. Dia bukanlah totok menyokong Rafizi macam Wong Chen ke, Chin Chung ke, Roziah ke, Zahir ke. Dia bukan macam tu. Tak adalah selalu kalau Rafizi buat kenyataan dia akan sokong, tak ada, tak pernah pun. Tapi dia antara orang yang kata, saya terkejut juga. Okay, interesting. Saya kata, kenapa? Dia kata, saya masuk PKR ni adalah untuk idealisme perjuangan reformasi. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni, dia bukan perjuangan reformasi dah. Saya dalam kepimpinan, semua nak berebut-rebut dengan jawatan, gaji, pangkat. Semua lagi nak apa, sekarang ini duk tikam menikam sebab nak kekal dalam jawatan itu, supaya kalau next election dia tetap lagi jadi calon. Saya tak nampak lagi perjuangan ini dah, kata dia. Kan, entah awak nak kena tikam tak? Yelah, saya kena tikam, saya tak kisah. Itu biasalah dalam politik, dia kata. Tetapi permainan yang ada sekarang ni terlalu kotor, dia kata. I was surprised tuan-tuan. Itulah all in all, seperti yang saya nyatakan tadi, di mana Nurul Izzah. Welcome Nurul Izzah. Kalau Nurul Izzah nak masuk parti bersama. Kan, tuan-tuan setuju tak kalau Nurul Izzah masuk parti bersama? Cuba komen. Siapa setuju Nurul Izzah masuk parti bersama, tulis setuju. Siapa tak setuju, tulis tak setuju. Okey, komen sekarang. Kan, no, yes, no. Okey, cinta lama tu, oh, no way, tak nak, tak setuju, tidak, tak setuju, tak mau Izzah. Welcome. Setuju, no, tak setuju. Oh, ramai tidak setuju, no, tak, no, tidak. Saya boleh buat poll lah sini tuan-tuan ni. Saya tak boleh buat poll kot. Saya boleh buat poll. Sekejap, saya check poll. Tak boleh buat poll kan? Tak boleh.
No. No. Ramai betul yang tak suka. Setuju, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kan, ada setuju, ada tak setuju. Macam-macam lah. Tak apalah. Okay, so itulah dia kan. Itulah dia keadaan situasi yang melanda negara kita, politik kita. But all in all lah tuan-tuan, saya katakan beginilah. Yalah, ini negara demokrasi. Mungkin Izzah rasa Izzah rasa sunyi di sana. Sebab tuan-tuan kena ingat, saya kena fahamkan satu perkara. Geng-geng dahulu pada tahun 2018, kami adalah tim Rafizi yang menentang Azmin dan the gang. Dipanggil geng kartel. Ada sebahagian geng kartel ni kekal. Antaranya Amir lah, MB Selangor, dan banyak di Selangor ni adalah geng-geng kartel. Majoriti adalah geng kartel. So bila mereka kekal dan bila berlakunya dengan parti bersama, majoriti termasuk masa itu yang menentang geng kartel ni Izzah lah bersama dengan kami masa tu, termasuk Saifuddin Nasution. Okay. Kemudian bila termasuklah termasuklah Kak Ji Fuziah Saleh, right? So bila keluar sahaja Rafizi dan tim kami bersama, termasuk geng-geng yang di dalam tu yang menyokong dan bakal akan keluar dan sebagainya, akhirnya yang tinggal adalah geng-geng kartel yang baki tu. Samsul Iskandar, Amiruddin, siapa lagi? Geng-geng lah dekat Selangor tu ramai lah. Selangor ada, dekat Sam Negeri Sembilan, Sam Penang, tak semualah, ada lah sebilangan, tapi majoritinya di Selangor yang tinggal kat situ. Di Sarawak umpamanya kan, tapi Sarawak ni sebab dia tak berkuasa, tak apalah. So bila geng-geng kartel Azmin dulu yang kita lawan kekal, majoritinya masih lagi sekarang ini menguasai parti, dan majoriti yang mana dulu menentang kartel dah keluar. Jadi orang seperti Izzah, termasuk Saifuddin Nasution tau. Tapi Saifuddin ni dia ada jawatan, dia tak boleh pergi ke mana. Mula berfikir dan termenung panjang dan merasakan bahawa yalah, kalau bukan dia kerana binti Anwar Ibrahim, mungkin dia dah keluar kot sekarang ni. Kan, tapi yalah, nak salahkan orang lain pun tak boleh, sebab atas tangan-tangan dia sendiri kan. Itulah. Alright, itu sajalah tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Untuk investment tersebut, ada lagi yang masih lagi kita open. Ada yang dah contact admin kita. Boleh terus contact 013 534 1977. 013 534 1977. Terus hubungi admin untuk tahu tentang minimum investment 50,000 bagi fintech kita. Alright, itu saja daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting kita lawan, tetap lawan. Assalamualaikum. Politik Malaysia pasca pilihan raya umum ke-15 menyaksikan pembentukan kerajaan perpaduan yang terdiri daripada gabungan pelbagai parti politik bagi memastikan kestabilan negara. Dalam konteks tersebut, Parti Keadilan Rakyat memainkan peranan penting sebagai tunjang utama kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun, perkembangan politik hari ini melihatkan pengunduran dua tokoh utama PKR, iaitu Datuk Seri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad, telah mencetuskan pelbagai reaksi dan spekulasi dalam lanskap politik negara. Pengunduran ini bukan sahaja memberi kesan kepada struktur dalaman PKR, malah berpotensi mempengaruhi kestabilan kerajaan perpaduan secara keseluruhan. Rafizi dan Nik Nazmi merupakan antara figura penting dalam perjuangan reformasi PKR sejak era awal penubuhannya. Rafizi dikenali sebagai tokoh strategik parti yang memainkan peranan besar dalam membentuk naratif reformasi dan ketelusan pentadbiran, manakala Nik Nazmi pula dilihat sebagai pemimpin generasi muda progresif yang berpengaruh dalam kalangan pengundi bandar. Pengumuman pengunduran mereka daripada PKR dan tindakan mengosongkan kerusi parlimen masing-masing dilihat sebagai satu langkah politik yang mengekalkan prinsip. Tindakan tersebut turut dikaitkan dengan usaha mengelakkan implikasi undang-undang anti lompat parti yang berkuat kuasa selepas PRU 15.
Pengunduran dua tokoh kanan PKR itu boleh menimbulkan persepsi bahawa wujud ketidakstabilan dalaman dalam parti teras kerajaan. Walaupun kerajaan masih memiliki majoriti di parlimen, kehilangan pemimpin berprofil tinggi mampu memberi kesan terhadap keyakinan rakyat dan pelabur terhadap kestabilan politik negara. Dalam sistem demokrasi berparlimen, kestabilan sesebuah kerajaan bukan hanya diukur melalui jumlah kerusi, tetapi juga kesepaduan dalaman parti pemerintah. Sekiranya perpecahan dalaman terus berlaku, ia boleh melemahkan legitimasi moral dan politik kerajaan perpaduan. Rafizi khususnya mempunyai pengaruh besar dalam kalangan pengundi bandar, profesional muda dan sebagainya. Pendekatan beliau yang bersifat teknokratik serta kritikal terhadap isu ekonomi menjadikan beliau antara tokoh reformasi yang mempunyai sokongan tersendiri. Ketiadaan beliau dalam PKR berpotensi menyebabkan sebahagian pengundi progresif beralih arah atau menjadi lebih skeptikal terhadap kemampuan parti tersebut untuk meneruskan agenda reformasi. Hal ini turut boleh memberi kesan kepada sokongan generasi muda terhadap kerajaan perpaduan. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawangsa membuka ruang kepada pilihan raya kecil, PRK. Dalam konteks politik Malaysia, PRK sering dijadikan medan mengukur tahap sokongan rakyat terhadap kerajaan semasa. Sekiranya PKR gagal mempertahankan kerusi tersebut, ia boleh dianggap sebagai petunjuk penurunan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Sebaliknya, kemenangan PKR akan membantu mengukuhkan semula keyakinan rakyat terhadap kepimpinan kerajaan. PKR sejak awal penubuhannya dibina atas semangat reformasi, keadilan sosial dan perjuangan institusi demokrasi. Rafizi dan Nik Nazmi merupakan simbol kepada idealisme tersebut. Pengunduran mereka boleh menimbulkan persoalan tentang hala tuju baharu parti serta sama ada PKR masih kekal sebagai parti reformasi yang progresif. Selain itu, kehilangan tokoh intelektual dan strategik seperti Rafizi boleh mewujudkan jurang kepimpinan dalam parti, khususnya dalam aspek perancangan dasar dan komunikasi politik. Sejarah politik Malaysia menunjukkan bahawa konflik dalaman parti sering membawa kepada perpecahan yang lebih besar. Sekiranya pengunduran ini disusuli oleh tindakan pemimpin lain, PKR mungkin berdepan risiko fragmentasi politik. Keadaan ini berpotensi melemahkan jentera parti menjelang pilihan raya akan datang, terutama di kawasan bandar yang sebelum ini menjadi kubu kuat PKR. Walaupun pengunduran ini dilihat sebagai satu krisis, ia juga boleh menjadi peluang kepada PKR untuk melakukan proses rejuvenasi dan pembaharuan kepimpinan. Kemunculan pemimpin baharu yang lebih segar dan dekat dengan aspirasi rakyat mungkin membantu parti membina semula keyakinan masyarakat. Dalam politik, krisis sering menjadi titik perubahan yang menentukan sama ada sesebuah parti mampu bangkit semula atau terus mengalami kemerosotan. Pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi merupakan satu perkembangan penting dalam politik Malaysia yang memberi implikasi besar terhadap kerajaan perpaduan dan masa depan PKR. Tindakan tersebut bukan sahaja mencerminkan cabaran dalaman parti, malah berpotensi mempengaruhi persepsi rakyat terhadap kestabilan kerajaan. Dalam jangka pendek, kerajaan perpaduan mungkin masih mampu bertahan melalui kekuatan majoriti sedia ada. Namun dalam jangka panjang, PKR perlu segera memperkukuh perpaduan dalaman, memperlihatkan hala tuju perjuangan parti serta membina semula keyakinan rakyat agar terus relevan dalam lanskap politik Malaysia yang semakin dinamik. Secara keseluruhannya, episod ini membuktikan bahawa kestabilan politik bukan sekadar bergantung kepada bilangan kerusi di parlimen, tetapi turut dipengaruhi oleh kekuatan kepimpinan, kesatuan parti dan keyakinan rakyat terhadap idealisme perjuangan sesebuah parti politik. PKR akan membincangkan tindakan terhadap beberapa ahli parlimennya yang hadir pada program pengumuman hala tuju politik bekas Timbalan Presiden Datuk Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad semalam. Setiausaha Agungnya, Datuk Dr. Fuziah Saleh, berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik parti itu esok.
Kita akan bincang dalam mesyuarat Biro Politik esok. Kita akan bincang tindakan ke atas semualah. Apa-apa kita akan bincang tindakannya. Katanya mengulas tindakan ke atas beberapa ahli parlimen parti berkenaan. Terdahulu, Fuziah yang juga Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup hadir program advokasi dasar pengguna negara 2.0 dan bual bicara pengguna di sini hari ini. Semalam, beberapa ahli parlimen PKR dilihat hadir dan bergambar bersama Rafizi dan Nik Nazmi ketika kedua-dua pemimpin itu mengumumkan keputusan keluar parti serta mengosongkan kerusi parlimen masing-masing. Antara yang kelihatan hadir ialah Wong Chen, Subang, Datuk Bakhtiar Wan Cik, Balik Pulau, Rodziah Ismail, Ampang, Zahir Hassan, Wangsa Maju dan Lee Chian Chung, Petaling Jaya. Rafizi dilaporkan berkata surat pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawangsa akan diserahkan kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul pada hari ini dan seterusnya pemakluman rasmi keluar parti kepada Fuziah esok. Rafizi dan Nik Nazmi mengesahkan akan mengambil alih Malaysian United Party, MUP, iaitu parti politik kecil yang didaftarkan pada 2 Disember 2016 di Georgetown, Pulau Pinang oleh pengasasnya, Tan Gin Tiam.